Okay, so hi, my name is Aina and I am from Bintulu Port Holdings Berhad. I've attended the Fatigue and Fitness Risk Management by Prof. Dr. Louis, and I think it is a great session sebab dia mengajar kita about sleep, and I never imagined that learning about sleep can help change your life perhaps, and dia sangat membantu dalam kita menjalani dan how kita nak atasi stres kita lah. Only from sleep, only from how you manage your sleep kita dapat mengatasi kita punya stres lah. So I think this session is a very good session and I recommend that for you to attend. Thank you. Perkenaan khusus hari ini bagi bidang planning and reliability maintenance, yang paling penting adalah micro sleep. Micro sleep adalah paling penting. Sekiranya ia berlaku, ia akan boleh menyebabkan kemalangan kepada kaki tangan yang operate train ataupun yang turun kerja, balik kerja. That's why itu adalah penting. Dan Dr. Louis juga telah membuat satu sesi pengenal pasti tahap mengantuk, di mana banyak tahap mengantuk yang tinggi lah dikenal pasti. Ini adalah sekiranya tidak diberi khusus macam mana untuk mengelakkan mengantuk, boleh melibatkan kos yang tinggi lah untuk syarikat untuk membuat sesuatu perawatan apabila berlaku kemalangan. Dan yang paling penting dalam maintenance and reliability adalah kita boleh meningkatkan reliability equipment tersebut sekiranya tidak berlaku kemalangan. Sekian, terima kasih. Kelas hari ini okey tak? Okey.